Hai semua, hari ni kita orang pergi Asal jadi melancong. Kita orang pergi Tamingsari Sari. Mia Anissa, Ramdel Lee. Kita orang berdua je pergi ke Tamingsari sebab yelah, belajar kat Melaka kot. Takkanlah tak pernah naik. At least sekali. Betul. Aku pun dah lama tak naik. Wah, depan mata. Boleh tukar kamera. Okay, dia macam kena pasal sendiri. Panasnya. Mana Tamingsari? Tiang. Sini. Mana? Yelah betul lah ni. Tapi lah itu cantik. So kita orang tengok on the way kita Tamingsari. Jadi kita jumpa. So guys, this is Tamingsari. Excited. Guys, kita orang dah beli Tiket. Okay. RM20 seorang. Okey lah untuk 5 tahun. So, kita orang dapat drinking water Tamingsari. Baca. So Kita tunggu one trip ni. Lepas tu kita Sebenarnya kita ber-10 je. 2, 4, 5, 6, 7. Ternyata kita ber-7 orang je. Macam ni. So ni laluan masuk dia. Lepas tu next step dia Tamingsari guys. Wah. Peliknya kita buat vlog. dekatnya muka. Betul. Jomlah tunggu. Sinilah. Sedapnya. Sampai dia sedia tu tak. So apa perasaan? Okey je. Kita akan tengok view Melaka daripada atas. Korang share bila last naik? Betul. Hari ni berapa hari bulan? 17 Mei. 17 Mei. Nampak ke? 17 Mei 2025 pukul 3.52. Kita orang nak try naik Tamingsari. Panas lah. Melaka sangatlah panas. Semua gila orang kat kaunter tiket tu. Negeri mana? Aku je loading. Kau nak negeri mana? Macam tu. Aku ni banyak. Macam familiar sikit ni. Macam negeri mana? Aku ni banyak negeri, tahu tak? Lahir kat mana, duduk kat mana, belajar kat mana. Aku banyak negeri. Semua dah lahir aku ni. Jangan tanya aku soalan kebab macam gitu. Sebab aku tak tahu jawab. Dia ikut hari. Kalau hari ni RM20. Kita lagi balik pergi hari weekday. Kita kena duduk luar. Semua salah JPP. Balik-balik salah JPP. Itulah. So sekejap lagi kita orang naik, kita orang tunjuk lagi pula. So korang ni lah Tamingsari depan kita orang POV. Dia baru turun. So sekarang ni kita orang nak bangun. Kita nak masuk lah kan? Wah. Nanti balik ke bawa popcorn ke? Okay. Thank you. Boleh masuk ke? Bisa mana? Oh, dia macam bergegar-gegar, dia macam bouncing kan? Ya. Semoga kita selamat. Yalah. Baru tengok final destination. Yalah. Tunjuklah lah kot. Sini. Kalau ke ramai orang. Tengok ini kerja ramai orang. Orang cakap tu bukan ramai orang. Okay, dah naik. Sejuk lah hari ni, sejuk je. Tidak. Tak adalah panas mana. Cepat payah sebab tahun ni nak terbalik ke kamera. Tengok view. Ni POV kita orang. Before night. Before. Masih di online. Betul. Online. Kasi naik kan. Pula. Tu Nisa nak naik kapal tu. Guys, this is us. Tengok ni kan. This is the view guys. Sebab apa ni macam cantik je tu kita. Sebab cruise. Oh tak, ni bukan cruise. Ni laut ni. Cruise dalam sana. Oh ni laut. Lepas tu ni sungai. Ni cruise. Sambung je dia dekat sana.
Kuat dah sikit mikrofonnya. Dah lah panas. Punya kali pasal tinted lah. Dia dah turun dah guys. Menarik. Kita orang boleh tengok macam kecil je Melaka. Hello guys, kita bersambung vlog kita. Sekarang kita orang dekat area Bandar Hilir. Yang kita orang randomly jalan-jalan. Nisha pun beli coconut shake. Dia beri dia setengah. Recommended. Yang special. Ada ice cream vanilla. Sekarang kita orang ada kat belakang kapal terbang. Terus kita ada juga kereta api. Ini dekat belakang DP. Belakang tu macam ada jeep. Lepas tu ni jet lah. Lepas tu ada banyak museum kat belakang ni. Itulah kita orang berjalan-jalan lagi. Hari pun macam nak teduh dah. So okey lah untuk kita orang berjalan kan. So kita sambung je lagi. Okay. Hello guys, kita orang dah daki. Kita orang randomly daki Bukit Cina. Bukit Melaka. Sekarang Bukit Cina. Okay, ni macam Dulu nama dia Bukit St. Paul. ya. Terus dah ubah. Nampak ni macam Ada bangunan kat atas je. macam bangunan ala-ala Formosa. Tengok kita tengok depan. I think Grace kot. Nama pun nama. Betul? Nampak ni nama macam ada cerita orang putih. Memory of Mrs. James to the Western Bond. 1806 lahir. Dan dia meninggal 1840, tak tahu berapa. Dah umur 38. Masa ni cantik lah batu-batu ni. 29 days. Unik lah. Batu ni sangatlah macam Batu lama. Hello guys, so kita orang dah nak turun daripada Bukit Melaka. Lepas tu kita nak pergi ke Formosa bawah tu. Ajak, let's go. Penat weh. Ketul lutut. Kita orang sebaik pakai sneakers tau. Kita turun ni ketul lutut. Nak naik apa lagi kan? Tu lah. So guys, sekarang kita orang di hadapan Formosa ke? Formosa. Sangat ramai dengan pelancong. Dia macam tak ada dah besar pun. Kecil je. Lepas tu kat situ dah Museum Kesultanan Melayu Melaka. Itulah. So ni POV kita orang. Kecil je. Itulah kecil je. Kan dia macam dataran besar. Betul? Macam biasa je. Macam gitu. Lepas tu tepi jalan. Itulah. Tepi jalan. Lepas ni dah DP dah. Ni DP. Itulah. Jadi kita dah sabar apa lagi menarik kat sini. Guys, kita orang tu jumpa lighting lawa before kita orang balik. Wow. Cantik kan? Memang memancar. Betul? So, experience kita orang ni jalan-jalan di Bandar Hilir. Okey lah. Macam tempat yang jarang nak explore sendiri. Dan menarik je. And free je. Tapi penat sikit lah. Sebaik pakai kasut sukan. So macam kena je untuk mendaki semua tu. Kalau pakai kasut biasa, parok-parok, penat-penat. Heels lagi lah tak sesuai. So bye. Sekejap lagi kita orang nak sambung. Okay, bye. Guys, kita orang akhirnya sampai juga kat kedai. Dah buka ke belum? Yang aku nak sangat pergi. Nasi lemak bam sini. Wow. Hello guys, kita orang dah sampai balik IPG kita orang. Sampai dah akhirnya. So sampai dah. Cantiknya awal belakang tadi. Baik gelinya. Sampai dah. Welcome. IPG Propam Melayu. Sampai dah, itu je lah perjalanan. It's alright. Penat lah nak tidur. Battery phone pun dah tinggal 5. Okay lah, bye. Bye. Jumpa next vlog. Di next series. Ke mana pula kita? Ayon. Vlog ke Ayon je Lah, bye.